Benda ni seriously rare guys. Zaman aku sendiri pun aku memang tak pernah ada piring hitam macam ni. Mak ayah aku pun tak pernah ada piring hitam. Bukan zaman mak ayah aku dan bukan zaman akulah ada piring hitam macam ni. Tapi sekarang ni kita mampu ada satu piring hitam. Zaman P.Ramlee dulu yang mana boleh play lagu dan dia berputar. Memang rare, seriously rare guys. Pemain piring hitam berteknologi tinggi tapi vintage. Dia bagi dua kabel untuk nak charge micro USB, kabel audio AUX, satu user manual. Inilah dia guys. Tak adalah piring hitam tu besar, kecil je guys. Dan piring hitam ni boleh bergerak. Jom kita on. Korang tengok tu guys. Piring hitam dia sedang bergerak. Dekat tepi dia ada port USB, AUX, TF dan juga DC5. So jom kita test play music. Korang tengok tu guys. Apabila dia play lagu, dia berputar. Seriously, sama macam dengan piring hitam yang zaman dulu punya tu. Okay, aku dapat buka full volume dekat sini. Tapi volume dia memang tak kuat sangat. Kalau kata kita nak guna untuk tidur, memang okay letak di sebelah. Play piring hitam ni memang cun, memang dia guna untuk tidur memang nicely lah. Dia ada mode radio guys, tapi aku tak tahu macam mana nak cari siaran dia. Nanti kita akan cuba test macam mana nak cari siaran radio. So not bad untuk kita nak pasang lagu dekat bilik tidur. Kita letak ni sebelah sebagai perhiasan dan malam-malam kita boleh play lagu dan piring hitam ni akan berputar. Seriously nice guys. Siapa yang berminat ni, check out dekat beg kuning di bawah.